Sebanyak 99,601 kes penyakit tangan, kaki dan mulut atau HFMD direkodkan di seluruh negara sehingga minggu ke-17 tahun ini, meningkat 266% berbanding 27,236 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan daripada jumlah itu 10% melibatkan wabak manakala selebihnya berlaku secara sporadik. Selangor mencatat kes tertinggi iaitu 27.2%, diikuti Johor 9.9%, Perak 9.4%, Kelantan 7.2% serta Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.9%. Sebanyak 2,649 wabak dilaporkan setakat ini, meningkat 49% berbanding tahun lalu. Sebahagian besar berlaku di Taska, Tadika, Tabika dan Prasekolah. Sebanyak 38,285 premis telah diperiksa dan 1,140 daripadanya diarahkan tutup di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, manakala 430 premis ditutup secara sukarela. Bagaimanapun, tiada kematian akibat HFMD dilaporkan setakat ini.